Doktor pernah kena susu unta? Pernah lah. Susu unta memang sedap. Okay. Cuma you kena pandai jagalah. Maksudnya? Dia, kalau kalau saya bawa daripada Mekah itu, bawa balik Malaysia, saya lupa nak buka. Saya biar ada beg tu 2-3 hari tak buka. Dia buka tengok, basi je lah. Sebab dah simpan dalam suhu yang tak bagus, semua panas dan sebagainya kan, kat Malaysia. Magnesium ni boleh buat kita fokus ke kalau nak buat kerja? Sebab dia melancarkan impuls. So kita boleh fokus. Bukan hanya relax, kita boleh fokus juga. Kita boleh fokus. Maknanya kan otak kita ni bergantung pada impuls kita. Dia punya perjalanan impuls kita tu. Dia macam low voltage electric current. Dia akan bergerak. So kalau kita cukup magnesium, pelancaran di antara satu nerve ke satu nerve. Dia antara satu nerve ke satu nerve, dia ada synapse, tempat pertemuan. Dan di dalam synapse ni, dia ada cecair. So untuk impuls tu bergerak, salah satu pada komponennya mesti ada magnesium. Magnesium. Dia ada kalsium, dia ada acetyl-CoA lah, macam-macam lah yang tu. Tapi magnesium kena ada. Kalau dia tak ada, dia tak boleh lalu dengan laju. Jadi jadi slow. Tu yang kita jadi lambat fikir. Kalau orang yang magnesium cukup, boleh tanya 2 campur 2, 4. Kalau orang yang magnesium tak cukup, mungkin 2 campur 2, 4. Faham tak? Dia slow loading sikit. Betul? Macam tu. Betul. So gitulah.